Salam ceria, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, dan salam sinergi Tuaran Cemerlang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pokondoko Kayati Isaipo. Amunnya kita sien lagi. Baiklah, bersama-sama dengan kita pada hari ini membincangkan satu lagi topik menarik, yaitu SKAS. Di sebelah kanan saya merupakan Dr. Azman, yang merupakan, Pegawai meja untuk SKAS daerah Tuaran. dan di sebelah kiri saya tidak lain dan tidak bukan, Pan Zubaida, yang merupakan Sipatnes Jabat Pendidikan Daerah Tuan yang bertanggung jawab membimbing peserta sekolah dalam pelaksanaan SPPM. Inilah dia dua orang figura bukan khas dari pejabat pendidikan daerah Tuaran. Baiklah, kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan Dr. Azman. Mungkin Dr. Azman boleh kongsikan kepada para penonton yang sedang menyaksikan podcast PBS kita pada hari ini, apakah sebenarnya itu SKAS? Oke, terima kasih Dr. Stanley. Kadang-kadang kita tertanya, apakah itu SKAS? Adakah dia benda baru atau tidak? Ini yang selalu diutarakan, yang selalu didebatkan, dibincangkan. Sebenarnya SKAS ini bukanlah benda yang baru. Dia bermula pada tahun 2021 lagi. Maafkan saya, itu bermula pada tahun 2001 lagi, yaitu dipanggil Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. Kemudian tahun 2023 SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM G2 pada tahun 2017, dan akhirnya SKAS, yaitu pada tahun 2023. Yaitu apakah itu SKAS? SKAS itu adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, itu Quality at Scholar. Jadi kena ringkasnya adalah SKAS. Okey, itu apakah yang dimaksudkan dengan SKAS ini adalah SKAS adalah satu alat pengurusan ataupun satu dokumen utama rujukan di peringkat sekolah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Ini adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia gelombang yang ketiga. Kita pun sudah hampir tamat, iaitu pada tahun 2025. Jadi SKAS ini disediakan oleh jemaah nazir kita untuk membantu, untuk memberi bantuan, untuk memberi bimbingan kepada semua pemimpin sekolah khasnya dan juga guru berkaitan dengan apakah itu SKAS untuk membimbing di sekolah. Dan juga Dr. Stanley, untuk pengetahuan, SKAS ini juga berbeza dengan yang bermula pada tahun 2001 lagi, yaitu SKAS kali ini mengangkui 3 komponen. Komponen yang pertama adalah kekuatan kami, yang kedua adalah pengurusan kami, dan yang ketiga adalah pencapaian kami. Okey. Apa yang tiga-tiga ini, kekuatan kami ini lebih mudah kita kenali adalah sebagai input kepada sekolah. Ada 9 aspek di dalam kekuatan kami. Yang pertama kita boleh lihat kepada guru. Dia punya warrant perjawatan guru mengikut option, bilangan staf, ada asrama, ada prasarana untuk akademik, co-curriculum, HAM, pendigitalan kita, dan juga asrama yang tadi itu yang aliman. Yang ke-8, yang ke-9 adalah bagaimana peranan PIBKS dalam memastikan membantu sekolah dalam meningkatkan kualiti ataupun kemenjadian murid secara holistik di sekolah. Kemudian untuk proses pula pencapaian kami itu kita boleh ulaskan di situ, iaitu kita boleh terangkan bagaimana pengurusan kami itu adalah elemen ada standard 1 hingga standard 4. Iaitu standard 1 iaitu mereka kepada pimpinan. Yang kedua, standard 2 pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan ada 3 elemen ataupun bahagian di situ, iaitu pengurusan akademik, kemudian pengurusan HAM, dan kemudian co-curriculum. Itu adalah 3 di situ. Dan kemudian ada satu lagi elemen penting, komponen utama, iaitu pencapaian kami. Dan pencapaian kami ini melibatkan pencapaian dalam akademik, pencapaian dalam co-curriculum, iaitu melibatkan PJSK, dan yang ketiga pencapaian sosial dan juga kehadiran murid. Dan tambahan lagi untuk SKAS kali ini yang dicanangkan ataupun yang kita lihat di sini adalah tambahan pencapaian guru dan pencapaian sekolah pun diambil kira dalam memastikan kemandiran murid itu dan juga SKAS itu berlaku. Itulah
SKAS, Mhm. yang di mana SKAS ini adalah merupakan satu dokumen ataupun satu instrumen penting bagi memastikan bagaimana kerja buat di sekolah itu sebenarnya ada satu panduan yang begitu jelas dalam memastikan bagaimana kerja buat di sekolah itu sebenarnya sudah diurus terancang secara sistematik. Itulah yang lebih memudahkan pihak sekolah dalam memastikan pengurusan sekolah mencapai cemerlang ataupun mencapai pendidikan yang berkualiti di sekolah tersebut. Itulah secara ringkaslah berkaitan dengan SKAS, yaitu ataupun SKPM at Quality at Sekolah. Jadi kita sudah dengar sebenarnya tadi bahwa SKAS pada tahun 2025 ini sebenarnya bermula daripada tahun 2001 lagi ya, dan dia berubah melalui gelombang pendidikan negara, dan banyak kita belajar tadi daripada Dr. Azman, dan mungkin di sebalik pelaksanaan SKAS ini daripada tahun 2001 hinggalah tahun 2025, saya percaya mungkin terdapatnya cabaran, isu yang ada di sana. Betul tak tidak, Dr. Betul. Azman? Memang ada cabaran dan juga isu yang dibangkitkan, yang dibincangkan di luar sana. Yang pertama kita lihat isu yang pertama yaitu bagaimana hanya satu orang sahaja berperanan dalam melengkapkan ataupun menyemak instrumen SKAS tersebut. Sebenarnya isu ini berlaku di mana-mana, tetapi sekolah sebenarnya berperanan untuk memastikan jawatan kuasa SKAS ini ataupun jawatan kuasa SKPM yang melalui PPS, iaitu pasukan pelaksana standard, bagi memastikan menilai, dia merancang, melaksanakan, menilai dan menambah baik apakah yang perlu ditambah baik untuk memastikan sesuatu aspek itu dapat melahirkan proses yang itu lebih cemerlang. Itu yang dinamakan itu isu dia sekarang ini. Kita nampak di sekolah hanya guru, contohlah guru data SKPM sahaja yang dibagi peranan untuk membuat daripada A sampai Z, sedangkan SKAS ini merupakan melibatkan semua. Daripada peringkat besar dia, daripada peringkat pentadbir, PGB, penolong kanan, guru-guru, dan akhirnya juga kepada PIBK. Itulah yang berlaku sekarang. Itu bukan itu saja isu yang kita dapat daripada SKAS ini, tetapi kita boleh juga rujuk kepada pegawai SIP Plus kita, yaitu pembimbing di sekolah, bagaimana apakah cabaran atau isu yang berlaku semasa dapatan di sekolah itu. Boleh Puan bincangkan? Mungkin Puan Zumaida boleh kongsikan. Sebab ada juga ya Dr. Azman, kita terdengar suara-suara mengatakan, khususnya daripada sekolah, mengatakan bahwa SKAS ini menyusahkan, confused dan sebagainya. Mungkin dalam perspektif Puan Zubaida sebagai SIP Panus Plus ini kan, mungkin boleh merungkai persoalan daripada yang dikemukakan sebenarnya tadi, Puan. Terima kasih Dr. Stanley. Sebenarnya bukan saya bercakap berkaitan peranan sebagai SIP, sebab pengalaman saya sebagai orang yang pernah terlibat secara langsung dengan SKPM. Saya bermula daripada jadi pengetua tahun 2006 sehingga sekarang melalui 3 fasa SKPM. SKPM yang pertama, SKPM Biji 2 dan SKPM SKAS. Jadi saya dapat mengalami proses perubahan SKAS dari semasa ke semasa, dan saya yakin SKAS yang SKPM yang sekarang ini sangat membantu pihak sekolah dalam menguruskan organisasi. Seperti mana yang kita sudah maklum, kalau saya jadikan sebab kalau saya bertanya, ini merupakan buku teks. Buku teks yang menjadi pegangan, yang menjadi panduan kepada pentadbir untuk menguruskan sekolah. Sebab di situ semua elemen sudah dinyatakan, dari saya pengurusan sumber manusia, pengurusan kurikulum, co-kurikulum, hal ihwal murid, dan juga bagaimana kita menjalinkan jalinan dan jaringan dengan pihak yang lain. Kalau mengatakan bahwa SKAS ini membebankan guru, itu adalah satu tanggapan yang silap. Sebenarnya kalau kita berpegang kepada instrumen yang dinyatakan dalam SKAS itu sangat mudah. Dia bermula daripada perancangan sehingga pelaksanaan, dan kita kaji semula apa yang telah kita rancang selama ini dan seterusnya membuat penambahbaikan. Proses PDCA itu sudah dinyatakan dengan jelas, dan apa evidence yang sepatutnya dinyatakan dalam instrumen tersebut. Jadi kalau dikatakan membebankan, sebenarnya tidak. Dia seiring dan membantu tugas kita sebagai pentadbir di sekolah.
Betul sekali lagi. Baiklah, tadi Pak Zubaida telah pun mengatakan bahawa untuk menjadikan SKAS ini dekat di hati, jadikan SKAS ini sebagai buku panduan, buku teks ataupun peranti pintar di ujung jari. Dan untuk semua ini, salah satu cara dia adalah kita perlu menjadikan SKAS ini dimiliki oleh semua orang. Jadi semua pun boleh menyumbang, masing-masing menyumbang dalam SKAS supaya SKAS ini menjadi satu wadah yang berimpak kepada sesebuah sekolah. Jadi Dr. Azman mungkin Ya. boleh sharekan kepada para penonton, bagaimana kita menjadikan SKAS ini milik sekolah, milik semua, supaya semua orang boleh contribute bersama-sama agar menjadikan yang mustahil itu ya Pak Zubaida menjadi tidak mustahil, yang cemerlang lebih cemerlang, yang kurang cemerlang akan menjadi lebih baik. Jadi mungkin Dr. Azman boleh kongsikan kepada para penonton berkaitan tentang hal ini. Oke, sebenarnya SKAS ini seperti yang Dr. Stanley share tadi, biarlah SKAS ini sebenarnya adalah milik sekolah. Kenapa dikatakan milik sekolah? Adalah kerana sekolah yang melaksanakan PKS. PKS itu penilaian diri sekolah yang bermula daripada awal tahun hingga ke hujung tahun sesi persekolahan, di mana sekolah tersebut dengan melantik pasukan pelaksana standard PPS. Setiap standard itu untuk memastikan semua eviden yang dicatatkan itu ada dinyatakan, ada dalam proses seperti Puan Zubaida sebut tadi, iaitu perancangan, ada pelaksanaan dia, ada semakan, ada maklum balas, dan juga ada penambahbaikan. Jadi di sini bila kita lihat kepada SKAS ini di sekolah, untuk yang itu, untuk eviden ini maksud saya eviden untuk setiap standard sering menjadi masalah di sekolah. Di mana kita mau dapat evidence sekolah, apakah perlu evidence? Senang sahaja. Evidence ini untuk SKAS ini jangan tiru sekolah lain. Jangan tiru sekolah lain. Apa yang perlu evidence itu apa yang ada di sekolah yang membuktikan benda itu wujud di sekolah dalam proses pengoperasian sekolah. Inilah yang perlu ditekankan oleh PGB untuk memastikan kita punya pengurusan sekolah lebih sistematik, lebih terancang ke arah untuk mencapai kita punya pendidikan yang berkualiti di sekolah berkenaan. Satu lagi Dr. Stanley, bila kita tengok dengan Puan Zubaida, bila kita lihat yang menjadi isu yang kita bincangkan tadi itu eviden, di mana apa eviden. Sebenarnya contoh, saya bagi contoh. One page report itu pun OPR yang kita buat selama ini seiring dengan kita punya peredaran zaman, OPR, one page report. Itu pun merupakan satu evidence, merupakan aktiviti yang telah dilaksanakan. Contohnya satu lagi adalah bila kita membuat pencapaian murid ini bukannya maksudnya untuk akademik sahaja dalam SKAS ini. Dalam kita kejadian murid, kita akan memberi fokus kepada akademik. Dan akademik itu juga melibatkan murid berkeperluan pendidikan khas. Dalam sekolah rendah PIPR, sekolah menengah juga sijil akhir taksiran ada sekolah menengah punya PIPR, pendidikan sekolah menengah. Kemudiannya lagi ada pula PBD, ada ujian akhir sesi akademik. Itu dia macam mana yang kita bincangkan dalam podcast hari itu. PBS sudah memainkan peranan dalam SKAS, dan akhirnya PAJSK 5.2 juga telah menjadi satu hasil yang perlu kita tingkatkan, dan juga akhirnya psikometrik semua, dan akhirnya yang terakhir yaitu kejadian murid yang telah dibincangkan adalah sasiah murid dan juga kehadiran. Sebab tidak guna juga bilang orang kata kasar dia, kita berilmu tapi tidak beradab, tidak bersasiah. Jadi dalam kejadian murid ini bila kita kupas lihat, sebenarnya SKAS ini merangkumi semua, dan hasilnya dia seiring dengan falsafah pendidikan negara, yaitu JERIS kita tengok yaitu. Jadi bila kita semak begitu, kita kena prosesnya itu untuk SKAS ini biar mula daripada awal hingga akhir. Kita sentiasa membuat semakan. Sekurang-kurangnya 2 kali setahun kita bentang pencapaian SKAS kita, pencapaian murid kita, pencapaian guru kita, pencapaian sekolah. Dan akhirnya sekolah itu ada satu yang boleh nampak, yang boleh dijadikan satu sekolah contoh, ataupun yang sekarang yang kita dengar sekolah inspirasi. Sekolah inspirasi kepada semua
Sekolah-sekolah yang terutama yang berada di daerah Tuaran. Betul. Itulah yang kita nampak SKAS ini nampaknya begitu penting pada kali ini Penting. untuk kita memastikan kita punya kualiti pendidikan ataupun kualiti sekolah itu dapat ditingkatkan, Dr. Stanley. Betul, Dr. Azman. Jadi kalau kita merujuk kepada podcast kita edisi khas bersama dengan Tuan Awang Suman ya, apapun program daripada pejabat pendidikan daerah Tuaran, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kali ini kita membincangkan berkaitan tentang SKAS. Semuanya menjurus kepada kemenjadian modal insan perkhidmatan negara di sekolah, iaitu klien utama para guru, iaitu murid kita. Kerana murid pada hari ini pemimpin di masa akan datang. Dengan itu, SKAS merupakan salah satu cara kita untuk memastikan murid-murid kita di sekolah mencapai di tahap yang membanggakan. Yang paling penting, Puan Zubaida, mereka bukan sahaja dapat berkarya apabila bekerja kelak, mereka jelas hala tuju mereka selepas habis sekolah, dan mereka boleh menjadi kerja yang mereka impikan. Yang dikatakan oleh Dr. Azman seperti tadi, psychometric, PJSK, dan sebagainya. Baiklah, kita telah pun membincangkan tentang apa itu SKAS. Terima kasih Dr. Azman dan juga Puan Zubaida. Selepas itu cabarannya dan apa yang berlaku di sekolah dan bagaimana menjadikan SKAS ini dekat di hati. Soalan saya seterusnya mungkin saya boleh tunjukkan kepada Puan Zubaida ya. Apakah harapan Puan sebagai seorang figura pendidikan yang telah pun menelusuri semua jenis SKAS ini, daripada namanya SKPM, SKPMG 2 dan akhirnya menjadi SKAS. Kerana untuk pengetahuan semua, Puan Zubaida merupakan seorang figura pendidikan yang mempunyai pengalaman yang tinggi kerana telah menjadi pengetua di beberapa sekolah, menjadi SRP Plus di beberapa PPD, dan akhir sekali kami sangat bertuah mendapat Puan Zubaida Ahmad di Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran ini. Jadi Puan, harapan Puan, walaupun Puan kita faham kan Dr. Azman, Puan Zubaida akan berpensiun tidak lama lagi, tapi saya rasa di hatinya tetap dekat ini semangat wajah. Jadi harapan Puan berkaitan tentang SKAS ini, Puan Zubaida. Saya mengharapkan pentadbir sekolah dan warga sekolah menjadikan SKPM ini satu perkara yang penting. Bukan dipandang remeh mengisi SKAS ni hanya untuk keperluan ikut arahan. Arahannya itu daripada PPD mesti sekian-sekian, akan tutup sekian-sekian. Bukan. Ini adalah alat kita untuk mengukur sejauh mana kita telah berjaya mentadbir sekolah. Seperti mana kita sedia maklum. Sekarang pun pegawai daripada PPD datang memantau ke sekolah, membimbing sudah menggunakan pendekatan, menggunakan instrumen SKAS. Bukan lagi gunakan yang sebelah semak ini. Jadi seolah-olah pegawai yang di sekolah dengan di pejabat pun seiring. Sama-sama orang kata, kalau kita biar kita tidur lain-lain bantal tapi mimpi yang sama. Bukan tidur di bantal yang sama, mimpi lain-lain. Ya, arti kata lain Puan, senada dan seirama. Iya, betul. Pendidikan sekolah mesti seiring. Menjadikan pendidikan di Malaysia ini berkualiti tinggi. Jadi gunakan SKAS ni sebaik-baik mungkin. Seperti mana yang Dr. Azman beritahu, jawatan kuasa SKAS di sekolah hendaklah digerakkan, bukan mesti mengisi instrumen untuk dihantar pendidikan. Daripada awal tahun mesti bermesyuarat dan hasil daripada pengisian instrumen dari dibentangkan kepada warga sekolah, menunjukkan kedudukan sekolah kita di mana. Ada setengah pentadbir sekolah masih lagi terbawa-bawa dengan SKPMG 2. Masih lagi terpengaruh dengan SKPMG 2, yang mana pengurusan itu lebih penting. Sedangkan sekarang ini kita melihat bahawa pengurusan itu sepatutnya menyumbang kepada kemenjadian pelajar. Ingat guna kita isi pengurusan kami 100%, tapi bila tengok kemenjadian di bawah 50%. Jadi sedihlah kan, seolah-olah instrumen ini digunakan asal ada, asal isi. Jadi kalau kita serius menggunakan instrumen SKPM, insya-Allah kita boleh jadi sekolah aspirasi, inspirasi, bukan sekolah fokus. Kalau saya di pentadbir pun, saya tidak akan mau sekolah saya dilabel sebagai sekolah fokus. Kita akan keluar daripada zon sekolah fokus ini dengan menggunakan instrumen ini. Apa-apa pun dibuat di sekolah, aktiviti sekolah mesti fokus kepada kemenjadian murid. Tidak guna kita guna
apa tu, program yang glamour, Betul. yang diwar-warkan jadi viral, tapi Impaknya, akhirnya impaknya kepada ah, pelajar tidak ada. betul Puan. Ya. Saya sangat bersetuju sebab apapun sebenarnya adalah kemenjadian kita punya murid kemenjadian modal insan permata negara kita di sekolah masing-masing. Jadi Puan, tadi Puan ada katakan sudah tadi berkaitan dengan seiring dan sejalan. Ya. Bagaimana cara kita untuk menjadikan ini pada persepsi Puan kan kita boleh jadikan dia seiring Puan. Di peringkat sekolah, di peringkat sekolah. Di tingkat sekolah. Okey. Sebagai pentadbir sekolahan, pentadbir sekolah, terutama sekali pengetua, guru besar, mestilah menjadi model. Atau kita panggil sebagai suri teladan. Suri teladan. Suri teladan dalam pelaksanaan SKAS. Jangan kita mengajar, seperti kita mengajar anaknya Jalan lurus, sendiri tidak lurus. Jadi, kalau figura utama di sekolah itu menjadi model, menjadi suri teladan, insyaAllah orang-orang di bawah kita pun akan ikut sama. Wah, terbaik sekali, Puan. Jadi tadi kita telah pun mendengar ya, Dr. Azman, Puan Zubaidah yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan, di mana apapun yang kita lakukan, pastikan senada dan seirama, dan yang saya suka tadi, walaupun tidur di bantal yang berbeza, tetapi mimpi yang sama. Kerana mimpi yang sama akan menjadikan sesuatu objektif akan menjadi lebih berimpak dan dapat mencapainya secara bersama dan bukannya berperang antara satu sama yang lain. Terima kasih, Puan Zubaidah. Dan daripada Puan Zubaidah pula, kita sudah mendengar tadi, dan bagaimana pula Dr. Azman, harapan Dr. Azman berkaitan tentang SKAS ini. Kalau Puan Zubaidah, dia katakan kita mestilah sebaik-baiknya seiringan. Lepas tu walaupun berlawan bantal tetapi mimpi sama untuk mencapai objektif yang dibuat. Jadi kalau Dr. Azman bagaimana Pak? Harapan Dr. Azman berkaitan tentang SKAS ini. Okey. Sebenarnya apa harapan kita tentang SKAS ini mudah saja, iaitu kita jaga proses SKAS itu. Macam mana proses itu bermula, 3 komponen utama dalam SKAS. Kena ingat, dalam apapun, dalam SKAS ini kena ingat, ada kekuatan kami, ada pencapaian kami dan juga pengurusan kami. Yang pertama kalau kita ingat, dia adalah cuba kita ingat yang itu ada satu model, iaitu input dan untuk output. Okey. Sekarang kita berbincang kepada komponen yang pertama, iaitu proses kerja yang pertama, iaitu kekuatan kami. Apakah dimaksud dengan kekuatan kami? Kekuatan kami di sini, inilah yang kita perlu mainkan peranan, iaitu bagaimana PIBKS, bagaimana prasarana yang terdapat di sekolah itu, yang apakah ada kekurangan dia, bagaimana PIBK membantu dalam memastikan semua input ataupun yang terdapat di sekolah itu dapat disediakan dengan baik. Contohnya, dia punya prasarana akademik memang cukup. Lepas itu ada padang, ada dia punya wifi dia kuat. Itu paling penting. Itu bila kekuatan kami yang itu. Dan masuk bila kekuatan kami itu dinilai pentadbir, terutamanya PGB yang baru dilantik itu boleh menjadikan SKAS ini sebagai satu buku utama untuk memastikan proses kerja. Dia boleh jadikan rujukan di situ, iaitu bila kita lihat dinilai sudah apa itu kekuatan kami dan kita pilih pengurusan kami pula. Bila pengurusan kami, bagaimana kekuatan tadi itu diurus dengan baik, iaitu daripada standard 1 hingga standard 4. Standard 1 tidak semestinya adalah PGB, kepimpinan. Sebab dia mengetuai. Kemudian pengurusan organisasi, standard kedua. Yang ketiga, tidak lain tidak bukan, iaitu pengurusan akademik, namanya mata pelajaran atau penelitian. Kemudian yang kedua kita punya persatuan, unit uniform dalam koker. Dan akhirnya juga di situ 3.3 itu adalah berkaitan dengan proses kerja bagaimana untuk kita mengurus sekolah untuk sasia dan juga kehadiran. Dan akhirnya standard 4 tidak dilupakan, iaitu kualiti guru. Bagaimana kualiti guru boleh membantu dalam meningkatkan pencapaian murid di sekolah. Jadi, dan yang terakhir tadi bila kita sebut input, dia lepas itu proses dan akhirnya mestilah output dia. Output dia untuk apa impact yang seperti Puan Zubaidah sebut tadi, input dia akhirnya kepada murid. Jadi maksudnya bila proses kerja dijaga, harapan kita itu dalam SKAS, bila proses kerja dijaga, yaitu kita kenal pasti dahulu apakah kekuatan kami yang terdapat di sekolah. Perasaan cukup. Kemudian
diurus pula kekuatan tersebut. Kita urus pula input-input tersebut, apa sumber-sumber yang ada di sekolah, melalui standard 1 hingga juga standard 4. Dan akhirnya, kalau bilang orang, kalau kita urus sudah kekuatan itu bagus, kita sudah kenal pasti, dan akhirnya mesti dia punya impak itu mesti berlaku di dalam kemenjadian murid, Betul. yaitu terutamanya dalam akademik, dalam pencapaian guru, dalam juga pencapaian sekolah. Dan akhirnya SKAS itu menjadi satu proses yang lengkap Betul. untuk memastikan sekolah itu berada di dalam pada landasan yang betul. Terutamanya kita target semua sasaran kita sekolah, terutama di daerah Tuaran, untuk menjadi sekolah inspirasi. Inspirasi. Wow, begitu menarik sekali topik kita pada hari ini, Dr. Azman dan juga Betul. Puan Zubaidah. Tetapi malangnya masa sangat mencemburukan kita. Dan mungkin kata-kata di akhir segmen ini ada apa yang Puan Zubaidah mau katakan, mungkin dalam tempo berkongsi ilmu sebentar tadi ada yang tertinggal, Puan Zubaidah? Hmm. Yang saya tambah sedikit lah tentang apa itu skor. Supaya pihak sekolah apabila meletakkan skor tu biarlah berintegriti. Betul. Biarlah data tadi berintegriti yang sebenarnya berlaku di sekolah, bukan yang dibuat-buat. Sebab itu akan memberi impak apabila membuat evidence. Apabila skor kita tidak, kata sampai skor 4, tapi evidence tidak ada. Jadi berhati-hati dalam, memang kita mau nampak sekolah kita bagus, skor yang tinggi dari segi pencapaian. Tetapi dari segi penyediaan evidence pula mungkin ada masalah di situ. Skor tidak, evidence tidak menggambarkan skor. Jadi kepada PGB, pastikanlah kerja buat itu dilakukan mengikut urutan PDCA dan penyediaan evidence itu ada, dan biarlah kan data tidak digunakan untuk membuat intervensi yang seterusnya. Jadi kalau data tidak berintegriti, mungkin intervensi juga akan bermasalah. Ya, sebab ini adalah SKPM ini merupakan satu instrumen yang boleh berpeluang untuk kita menambah baik sekolah. Jadi kalau kita sudah 100%, di mana peluang penambahbaikan? Betul. Nah, jadi sebenarnya itulah data bisa berintegriti. Betul, Pan. Jadi saya pun setuju kata Razman. Data perlu berintegriti karena apabila data ini tidak ada integriti, pelaksanaannya pun akan memberi terkesan dan impaknya juga akan terkesan. Jadi apapun kita lakukan, kita setuju ya dengan apa Zubaidah, apa-apapun pastikan pengisian di SKAS perlulah berintegriti. Dan seterusnya, Dr. Azman Ya. pula. Untuk yang SKAS ini pula, yang kita lihat, biarlah harapan kita lagi satu yang saya tumpak, yaitu biarlah dia menjadi satu budaya, ataupun kita lestarikan SKAS ini untuk pengoperasian di sekolah. Apapun SKAS ini bukannya untuk, kata Puan Zubaidah, untuk kita menunjuk-nunjuk, tetapi sebenarnya apa yang kita telah buat untuk kemenjadian murid. Apa saham kita untuk membantu murid kita dalam pencapaian akademik, dalam kemenjadian murid yang holistik yang kita inginkan seiring dengan falsafah pendidikan negara. Jadi biarlah SKAS itu kita jadikan sebagai, bilang orang, melestarikan ataupun membudayakan. Setiap hari apa proses, apa yang berlaku di sekolah, kita nilailah. Kita nilailah apakah yang kita perlu tambah baik di peringkat sekolah, sama ada daripada akademik kah, kurikulum kah, pengurusan kah, daripada pengurusan latihan kah, psikometrik kah, kita tengok. Dan bila ada berlakunya di situ kekurangan ataupun satu lag ataupun proses PDCA-nya tertinggal, PGB kena buat dialog prestasi untuk menilai skor-skor yang terlibat, iaitu terutamanya skor kekuatan kami, pencapaian kami dan juga urusan kami, dan dibentangkan kepada semua staff. Tidak semestinya kepada semua guru saja, tetapi kepada PABK pun boleh dibincangkan. Apakah yang perlu kita tingkatkan untuk kemenjadian murid kita di sekolah itu? Dan satu yang saya ingatkan, yaitu jangan bandingkan pencapaian di sekolah yang lain, tapi kita cari apa kekuatan kita di sekolah dengan meningkatkan, dengan mengurus SKAS itu dengan baik. Saya rasa, saya yakin 100% kemenjadian murid itu dapat ditingkatkan walaupun dia ada di hulu, ada di pantai, dimanapun berada. Dengan adanya SKAS itu, kemenjadian murid dapat dipertingkatkan, terutamanya kepada PGB yang baru, yang dilantik, mempunyai semangat yang wajar. Jadikanlah kita punya SKAS ini yang menjadi satu instrumen atau rujukan utama dalam memastikan ataupun melaksanakan kita punya proses kerja buat kita di peringkat sekolah, Dr. Stanley. Terima kasih, Dr. Azman. Semangat betul saya. Kalau setelah
saya merupakan seorang pentadbir di sekolah, saya sudah pastinya akan menjadikan SCAS ini instrumen yang begitu dekat dengan sekolah kerana dia boleh membantu ya sekolah melihat apakah saham mereka dan pada masa yang sama boleh melihat setakat mana impak kemenjadian model instrumen perkhidmatan negara yang ada di sekolah masing-masing. Baiklah, dengan itu, dengan penerangan daripada Dr. Osman dan juga Puan Zubaidah seperti tadi, diharap para penonton serba sedikit, saya rasa bukan serba sedikit nih, banyak terbuka minda untuk menjadikan SCAS ini sebagai wadah ataupun instrumen penting di sekolah untuk memastikan kejadian murid di sekolah dapat dicapai di tahap yang paling maksimum, murid yang kamil, yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Sekian sahaja daripada kami dari Pejabat Pendidikan Daerah Toran. Jumpa lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ofkon nopo koyaki isai po. Amunnya kita sien lagi. Baik, difference. Salam ceria. Jumpa lagi di segmen seterusnya podcast PBS Pejabat Pendidikan Daerah Toran. Bye.